Pernah tak anda tengok satu tanda harga dan terus terfikir, kenapa ya harganya macam ni? Sebenarnya, anda betul, ada sebabnya. Daripada telefon pintar yang paling canggih sampailah ke set burger yang anda beli, setiap harga tu ada ceritanya tersendiri. Jom kita sama-sama bongkar kotak rahsia para pemasar ni. Kan, pelik kan? Satu produk tu bila baru keluar, harganya, boleh tahan. Tapi satu lagi produk pula, macam syarikat tu bagi percuma je. Ini semua bukan nasib atau kebetulan tau. Ini adalah strategi yang dah dirancang dengan teliti dari awal lagi. Tengok ni, sebelah sini kita ada produk yang memang dicipta untuk kaut untung maksimum dari hari pertama pelancaran. Sebelah sana pula, kita ada servis yang direka khas untuk sampai ke tangan seramai mungkin orang, sepantas yang boleh. Dua matlamat yang berbeza, jadi pendekatannya pun mestilah lain. Okey, jadi bayangkan, bila satu produk baru nak dilancarkan, syarikat tu sebenarnya berdiri di satu persimpangan yang sangat penting. Nak kerja apa dulu? Nak jadi raja dalam pasaran atau nak cepat-cepat jadi kaya? Inilah dia, dua jalan utama yang mereka boleh pilih. Satu, letak harga rendah gila-gila untuk sapu bersih pasaran. Strategi ni kita panggil penembusan pasaran. Atau jalan kedua, letak harga tinggi untuk perah keuntungan daripada peminat-peminat tegar yang sanggup bayar. Yang ni pula kita panggil harga tarahan. Cuba fikirkan strategi penembusan pasaran ni macam satu open house besar-besaran. Macam mana syarikat telekomunikasi boleh tawarkan pelan data yang kadang-kadang macam tak masuk akal murahnya. Tujuan utama mereka bukanlah untung pada hari tu, tapi untuk ikat anda sebagai pelanggan setia untuk bertahun-tahun yang akan datang. Mereka kejar volume bukan margin keuntungan yang tinggi pada awalnya. Strategi harga tarahan ni pula terbalik terus. Ia sangat eksklusif. Ia khas untuk golongan early adopters, orang yang tak kisah bayar lebih, janji dapat jadi yang pertama. Macam bila telefon pintar premium dilancarkan. Syarikat tu tahu memang ada yang sanggup beratur dan bayar harga benar. Jadi mereka akan kaut untuk maksimum dari kumpulan ni dulu, lepas tu barulah perlahan-lahan harga diturunkan untuk orang lain pula. Okey, itu cerita untuk satu produk. Tapi kan selalunya syarikat tak jual satu produk je. Mereka jual satu keluarga produk, betul tak? Jadi, macam mana pula cara mereka letak harga untuk setiap satu ahli keluarga tu tanpa buat kita peming? Kunci dia kat sini ialah dengan mencipta satu tangga harga yang jelas. Setiap anak tangga ada penambahan ciri dan sudah tentulah penambahan harga. Ini bukan saja untuk bagi kita pilihan, tapi ia sebenarnya satu helai psikologi untuk bimbing kita ke arah produk yang mereka nak kita beli. Dan inilah contoh paling terbaik. Susunan barisan iPhone ni memang genius. Model yang paling mahal, Pro Max, sebenarnya wujud sebagai satu sauh psikologi. Harganya yang sangat tinggi tu sengaja diletakkan supaya model Pro yang di tengah-tengah tu nampak macam satu pilihan yang paling bijak dan paling berbaloi. Anda rasa macam anda yang buat pilihan logik, padahal sebenarnya anda sedang dipandu ke arah tu. Baik, sekarang kita masuk ke bahagian di mana keuntungan sebenar seringkali dibuat. Selalunya kan, pembelian produk utama tu hanyalah pembuka selera. Hidangan utamanya, datang dari jualan-jualan tambahan. Taktik ni memang sangat-sangat berkesan sebab ia bermain dengan psikologi komitmen. Contohnya, bila anda dah setuju nak beli kereta baru, apa sangatlah kan tambahan beberapa ratus ringgit untuk sport rim yang lebih cantik. Fikiran kita akan secara automatik cakap, alang-alang dah keluar duit banyak, tambah sikit lagi, apa ada hal? Dan strategi ni, percayalah, ia ada di mana-mana. Syarikat penerbangan jual tiket asas murah tapi charge lebih untuk pilih tempat duduk. Pengeluar kereta jual model asas tapi tawarkan berpuluh-puluh aksesori tambahan. Harga asas tu sebenarnya cuma umpan untuk pancing anda masuk. Okey, sekarang tengok slide ni betul-betul. Ini satu lagi jenis jualan tambahan. Tapi yang ni lagi licik. Anda nampak pencetak dijual dengan harga yang sangat-sangat murah. Nampak macam tawaran yang hebat kan? Tapi, di situlah cangkuknya tersembunyi. Inilah dia, strategi produk terperangkap. Pencetak tu memang murah, tapi cartridge dawatnya mahal. Alat pencukur mungkin diberi percuma, tapi bilah gantinya pula yang boleh cekik darah. Keuntungan syarikat bukan datang dari jualan pertama tu, tapi dari pembelian berulang yang anda terpaksa buat selagi anda guna produk tu. Kita beralih ke strategi seterusnya. Dan yang ini, terus terang saya katakan, adalah satu contoh kepintaran bisnes yang luar biasa. Buat duit dari benda yang sepatutnya dibuang ke dalam tong sampah.
Dengan menjual sisa atau produk sampingan ni, syarikat dapat satu sumber pendapatan bonus. Dan pendapatan tambahan ni boleh digunakan untuk rendahkan lagi harga produk utama mereka. Ini bukan setakat kita semula tau. Ini adalah senjata rahsia untuk potong harga pesaing dalam pasaran. Jom kita tengok beberapa contoh pantas. Dalam industri pemprosesan daging, setiap bahagian haiwan tu digunakan. Apa yang tak jadi steak atau burger akan diproses jadi produk kulit, makanan haiwan dan juga gelatin. Langsung tiada pembaziran. Sama juga macam minyak mentah. Lepas ia ditapis untuk dapatkan petrol, sisa-sisanya tu menjadi bahan asas untuk ribuan produk lain yang kita guna hari-hari. Dari plastik, tayar, hinggalah ke bitumen yang buat jalan raya kita. Dan ini contoh paling hebat. Whey. Dulu, ia cuma dianggap air sisa buangan dari kilang keju. Hari ini, air sisa tu dah jadi asas kepada industri suplemen protein global yang nilainya berbilion-bilion dolar. Betul-betul dari sampah jadi emas. Dan akhir sekali, kita sampai ke strategi yang kita semua paling kenal dan mungkin paling selalu terkena, iaitu kuasa package atau bundle. Dari set hidangan McValue di McDonald's hinggalah ke langganan Microsoft 365, menggabungkan beberapa produk dalam satu harga adalah satu taktik yang sangat-sangat popular. Kenapa? Sebab ia buat kita rasa kita dapat tawaran yang jauh lebih baik. Psikologinya sebenarnya mudah je. Bila kita nampak perkataan jimat atau diskaun, otak kita terus rasa seronok. Bagi syarikat pula, ini bukan saja cara untuk tingkatkan nilai jualan setiap pelanggan, tapi ia juga cara yang bijak untuk jual produk yang kurang laku dengan menumpangkannya bersama produk yang popular. Dan ada beberapa jenis package ni. Ada pure bundling, di mana anda tak ada pilihan lain. Kena ambil semua sekali. Ada mix bundling yang bagi anda pilihan, nak beli asing boleh, nak beli package pun boleh. Dan ada leader bundling, di mana produk hero digunakan untuk tarik sekali produk-produk lain yang kurang popular. Jadi, lain kali bila anda nak beli sesuatu, cuba berhenti sekejap. Tanya diri anda, agak-agak strategi apa yang sedang digunakan ke atas aku sekarang ni? Memahami semua ni bukanlah untuk buat anda jadi sinis, tapi untuk menjadikan anda seorang pengguna yang lebih sedar dan lebih bijak. Selamat membeli belah!